Kak tu tengok G2G2 way lah. Jom lah, kita pergi interview dia nak. Jom. Kak. Akak? Saya muda lagi lah, baru habis sekolah. Baru 2 hari lepas ambil SPM tau. Nampak macam budak sekolah pun. Kan dah mature. You. Nama apa? Wawa. Wawa asal mana? Sarawak. Asal Sarawak? Asal Sarawak. Macam ni boleh datang KL ni? Kerja pula. Kan sekolah dekat sini. Oh, sekolah kat sini. Pernah bercinta tak? Pernah? Dengan dia lagi ke dah putus lah? Dah putus. Dah putus lah. Macam mana boleh putus? Sebab dia dah banyak kali curang. Yang kita ni pun asyik bagi muka je. Bila dah sabar, kita tinggalkan je. Kita nak kahwin apa minggu depan? Sumpah, walaupun baru habis SPM. Awak baru habis SPM. Baru habis SPM. Awak dah macam tu dah. Dia dah kena macam tu dah. Betul-betul dah dugaan dia tu. Contoh kalau video ni keluar FYP, Wawa kan, nak tak Razim belanja Wawa barang-barang G2G ataupun barang-barang kat sini? Boleh. Kalau video ni dapat 10k like lah. Kalau tak dapat 10k like, memang Razim tak belanja lah apa semua kan. Wah, kenapa Wawa buka? Kata nak belanja. Cepat pakai sikit. Razim cakap tadi 10k like tau. Ya, tapi dah buka. Bayar sendiri lah. Tapi